Apabila Donald Trump mengumumkan tentang 20-point plan ini dan manfaat yang besar kesannya ialah arahan Donald Trump untuk menghentikan serangan serta-merta, pengeboman Israel terhadap Gaza. Kita akan dapat menyaksikan mudah-mudahan pemberhentian pengeboman, pemberhentian genosid, pemberhentian kemusnahan yang paling penting akan membuka ruang menyalurkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Tentang lawatan Donald Trump ke Malaysia. Malaysia sebenarnya berkewajipan menjemput semua rakan dialog ASEAN. Bertindak sebagai chair of ASEAN, bukan sebagai negara Malaysia. Kita berkewajipan untuk menjemput semua rakan dialog ASEAN untuk hadir tanpa terkecuali. Ianya selaras dengan prinsip neutraliti dan juga centrality ASEAN. Yang penting kerjasama ini dapat dimantapkan antara Malaysia, antara ASEAN juga Amerika Syarikat untuk menubuhkan sebuah negara Palestin yang merdeka. Kita akan terus dapat membantu pembinaan semula Gaza nanti. InsyaAllah. Terima kasih.